Tahun 228, Empayar Cao Wei perkasa, bersedia untuk perang, tapi di Shu Han, seorang genius, Kong Meng, tengah merancang sesuatu yang tak dijangka. Dia ada masalah besar, macam mana nak pecahkan tentera musuh yang ramai gila ni? Jawapan dia, satu tipu daya licik yang akan buat semua orang terkejut. Strategi dia, bukan berdepan, tapi mengelirukan. Kong Ming tak serang terus, dia guna Shendong GC, hantar pasukan kecil, buat huru hara kat timur, bakar menara pengawas, seolah-olah serangan di situ. Tentera Cao Wei nampak ni, terus gerak pasukan elit dia orang ke timur. Inilah serangan utama, dia orang fikir. Tapi, itu semua tipu daya. Mata musuh dah tertipu, perhatian dah lari dari sasaran sebenar Kong Ming. Satu helah yang memang genius, masa musuh dah tertipu, pasukan utama Kong Ming dah gerak senyap-senyap, serang lokasi sebenar yang lemah. Dengan taktik ni, dia bukan saja kelirukan Cao Wei, tapi pecahkan tentera dia orang. Ini pengajaran penting dalam seni peperangan. Kong Ming buktikan, akal lebih tajam dari pedang. Sampai hari ni, strategi Shendong GC masih jadi rujukan dunia. Satu gerak gempur boleh ubah semua, tak sangkakan.